So awak ingat setiap bulan datang tu kira regular period. Oh, tak semestinya lah. So tapi at least you know lah that walaupun setiap bulan period tu tak dipanggil regular period. 30 hingga 43. Awak punya shortest is 30, awak punya longest is 43. Tolak dua ni jadi 13. Daripada shortest to longest, lebih daripada 7 kira irregular. So awak punya 13 kan, so kira irregular lah. Memang awak nampak macam period setiap bulan, lebih 7 dia jadi irregular. So irregular tu kenapa? Itulah yang awak ambil blood test kan, nak tahu kenapa. Ada beberapa jenis hormon yang akan kacau dengan period awak. So daripada darah yang saya ambil awak, nampak sebenarnya awak macam PCOS. Awak punya jerawat ni omega makan, zinc pun makan juga. Untuk jerawat juga zinc. Rawatan kita ada 2 stage. Stage pertama adalah lebih kepada investigate punca masalah kan. Period tak berlaku, period tak normal. Dan yang kedua adalah lebih kepada buat baby lah, baby making. Bagi awak buat kesuburan macam tu. Tapi first stage adalah kita kena rawat dan kawal dulu lah hormon. Mana hormon tak balance, awak tahu ke pil hormon makan dia? Makan 21 hari, 7 hari berhenti selama 3 bulan. So that awak punya cycle menjadi 28 hari. Cycle awak kan sampai 43 kan. Kembali jadi 28 hari. Sebab tu kita bagi pil hormon. Awak punya kilang itu bagi tahu that okay, dia kena bekerja pada cycle 28.